Warga Dewan sekalian, di bawah naungan prinsip rukun negara ketiga keluhuran perlembagaan, kuasa mutlak tertinggi negara, saudara, cuba sejenak kita fikirkan, kita hayati sejarah Islam bagaimana konsep ummah itu diterapkan dalam Piagam Madinah. Tertarik saya pada satu intipati piagam tersebut yang menyatakan hak dan tanggungjawab bukan sahaja dari kalangan rakyat bukan Islam adalah sama dengan kaum dengan Islam. Menurut sekitar suasa, sehingga akhir-akhir tahun ini, perpaduan panas satu perlembagaan yang utuh kita hari ini masih tenang, duduk semeja, bergelak tawa, bergurau senda, umpama satu keluarga yang aman bahagia. Namun, tuan-puan, apakah negara-negara kita yang ada di luar sana sama berkas seperti negara kita? Maukah kita menjadi seperti Turki Uthmaniyah yang rebahnya dimamah tangan sendiri dek kerana lena ribuai mimpi? Hadirin sekalian, pada saat ini saya amat rasa bersyukur merdeka masih ada, walaupun pada nama rukun negara harus terus terpahat di dada. Cuba kita bayangkan sekiranya 5 prinsip rukun negara tidak wujud. Saya yakin perpaduan di negara Malaysia ini pasti rusuh, bercampang-camping. Ada tetasan yang terkoyak di sana di sini. Iman Ibnu Hadi berhujah bahawa ayat 59 surah An-Nisa bukan sekadar menjelaskan kewajipan seorang Muslim kepada Allah dan Rasul, namun juga kepatuhan kepada seorang pemimpin yang perintahnya tidak membawa masalah. Maka hadirin, kesimpulannya, peristiwa 13 Mei 1969 cukup mengajarkan kita bahawa sebenarnya persefahaman itulah merupakan kunci dalam kita menyemai sebuah perpaduan yang harmoni. Rukun yang 5 itu disematkan dalam jiwa dan hati. Zahirkan dengan perbuatan yang murni, hayatilah dengan penuh akal dan budi. Dan saya percaya jiwa-jiwa di hadapan saya ini yang penuh kasih dan suci, ayuh selamatkan negara kita, ayuh kita selamatkan negara kita daripada jatuh di tangan sendiri. Biarkanlah kita rebah menahan kerikil yang jatuh menimpa. Namun akhirnya kita mampu tersenyum bahagia melihat istana tamadun bangsa yang disergap indah dengan rukun-rukunnya. Percayalah, rukun yang 5 itu rukun kita bersama. Sekian, terima kasih.